Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Studio Bayan TV Gapena. Dijemput masuk para pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Ini merupakan hari kelima Pesta Buku berlangsung dan pada hari ini kita rasa bertuah lah kerana dapat kunjungan dan kita akan bersembang-sembang dengan jemputan kita pada hari ini. Sebelum saya mulakan acara ini, saya ingin perkenalkan pada para pengunjung, para penonton. Puan Mahia Muhammad Yassin, iaitu tokoh pendidik yang berasal daripada Negeri Sembilan, penulis yang terkenal, yang menulis dalam jurnal puisi, cerpen dan buku kanak-kanak. Beliau merupakan mantan Ketua Satu Persatuan Penulis Negeri Sembilan yang aktif dan banyak menyumbang kepada perkembangan sastra di Negeri Sembilan dan seluruh Malaysia, khususnya amnya. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk, iaitu puisi sebagai wadah pendidikan kanak-kanak. Dengan tidak berlengah lagi, saya mempersilakan Puan Mahia atau Kak Mahia untuk panggil Kak apa boleh? panggil Kak untuk kita membincangkan lebih lanjut tentang tajuk pembincangan kita hari ini. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu di sini. Terima kasih pada pihak Gapena kerana memberi saya kesempatan untuk berkongsi ilmu dan sedikit pengalaman hal puisi. Dan terima kasih moderator, anak anda atau adinda kat saya. Dan insyaAllah kita sembang-sembang santai, tetapi biarlah segala matlamat itu ibrah sampai insyaAllah. InsyaAllah. Mula-mula sebelum saya ataupun ditanya di soal selidik, di soal siasat dan di soal, saya inginlah jelaskan mengapa saya pilih puisi. Okay. Puisi itu seperti yang kita tahu ialah genre sastra Melayu. Ada puisi, ada prosa. Puisi ini sangat istimewa. Sifatnya, bentuknya, kandungannya, keindahannya. Ya, jadi seperti yang semua maklum, puisi itu seperti keperluan harian, terutama pada kanak-kanak. Sebab sambil kanak-kanak tu makan, sambil membaca buku, sambil melompat-lompat, sambil main batu seremban dan sebagainya, dia akan berdendang-dendang, nyanyi-nyanyi, sebut-sebut kata-kata itu. Jadi pada saya, antara banyak wadah, banyak alat yang kita gunakan untuk didik anak-anak, puisi ialah antara yang paling berkesan. Kalau saya boleh tingkah sedikit. Masa kanak-kanak dulu yang permainan kita, bila kita memilih pasukan untuk bertanding tu, kita main tali laili tamplong tu. Itu satu jenis puisi lah. Betul. Lagi yang lain saya tak ingat itu je. Tapi ada lagi tapi puisi lah tu kan. Puisi. Walaupun dalam bentuk yang mudah, tapi kita kan kadang-kadang sampai sekarang kita ingat. Dan kataannya, susunannya, sebutannya, penyampaiannya semua berbeza. Jadi pada saya, kita kanak-kanak tu kita berikan pendidikan formal di sekolah. Cikgu siapkan itu, siapkan ini. Tapi ni pendidikan puisi untuk proses pendidikan kanak-kanak ni semua orang boleh buat. Supaya guru, ibu bapa, pustakawan, penulis, peminat, pembaca dan pencinta kemajuan dan keharmonian negara ini berperanan memberikan sumbangan untuk mendidik kanak-kanak. Mengapa kanak-kanak? Kanak-kanak ialah
pelapis masa depan. Harapan negara masa depan. Harapan negara. Inilah yang kan pentadbir masa depan. Kita berilah semua bentuk pendidikan. Tetapi adalah sampingan seni yang menjadikan dia terhibur. Sebab saya tengok pesanan adik guru saya, Allahyarham, Dr. Osman Putih. Dia kata sastra kanak-kanak mendidik sekaligus menghiburkan. Ya, sebab saya ingat ketika saya kecil dulu, pelajaran mengira yang mula-mula saya pelajari ialah ketika main polisentri. Ketika kita nyanyikan lagu One to Zoom. Kita tak tahu pun apa maksudnya. Kemudian bila kita belajar baru kita tahu, one tu satu. tu dua kan. Jadi itu pendidikan secara tak formal yang membuka minda kita untuk menerima masukan-masukan baru ketika kita masih kecil lagi. Betul. Itu bagus satu contoh. Contoh kan. Lagi satu pula, puisi ni pada saya kan, sebab saya memang sangat minat puisi. Tingkatan 4 saya dah menghasilkan puisi dalam majalah, dalam berita harian. Tulisan dia panggil itu ruangan pelajar. Walaupun pelajar kan. Sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Sebab saya bagikan Tuan Moderator, saya bagikan pada tiga pencerahan. Pertama, perkataan W, kedua E dan ketiga P. Apa tu? Apa tu? Puisi itu kan, wajahnya. Wajah puisi. Kita tengok sendiri puisi tu. Yang bertaib tu. Okay. Orang mungkin nampak yang lain-lain, tapi pada saya seorang ibu, sebab melalui puisi saya mendidik anak saya 5 orang, cucu saya 9. Melalui puisi. Melalui puisi. Sebab sambil susu badan, sambil main, sambil apa, kami main sambil cerita. Ini angkat, ni gambar kambing bek. Sambil tu jangan angguk-angguk, walaupun tak nampak huruf, tak nampak apa-apa, lama-lama dia sendiri cari bahan tu. Jadi itu dari wadahnya. Yang kita nampak tu kan, fizikal dia lain pada yang cerita atau cerpen yang novel yang biasa. Aksara yang membina setiap kata, setiap ungkapan, setiap frasa, setiap ayat, setiap rangkap. Itu wajah puisi. Wajah puisi itu kan lain. Termasuklah ni tuan, tanda huruf besar, tanda koma. Tanda titik. Tak dapat dalam dalam karya prosa. Jenis tu. Jadi keindahan ataupun wajah tu sendiri kita kena kongsi pada kanak-kanak. Satu kita tu wajah. Tahu. Lepas tu E tadi? E pula erti. Puisi beri erti yang amat istimewa. Istimewa tu maksudnya yang tak ada dalam hal-hal lain. Sebab setiap perkataan, setiap ungkapan, setiap hujah dalam puisi tu semua ada makna yang tersurat dan tersirat. Dia bukan macam kita baca cerpen. Ali panjat pokok. Dah terbayanglah gambar Ali panjat pokok. Habis dia cerita kan. Tapi kalau dia kata maka pokok bergetar. Macam mana pula pokok bergetar? Dia akan tanya, dia akan cari mana, dan yang paling selain pun yang saya nak titik beratkan, dia akan gunakan kamus. Bahasa dia akan bertambah. Cari makna, gunakan, cari sinonim, cari antonimnya, dan bahasa kita berkembang. Itulah saya tertarik sebab kisah Kak Maya tu ialah daripada seorang pendidik yang punya pendidikan dan pengalaman mengajar anak-anak, dan melalui teknik-teknik yang telah diajarkan tu Kak Maya tumpahkan kepada anak dan cucu. Yang saya tidak mengalami perkara seperti itu. Jadi maksud katanya perbezaan hasil didikan yang terlatih dengan yang tidak, kita dapat kenal pasti bahawa pencapaiannya berbeza. Kan? Jadi dulu saya pernah dengar kisah orang tua dulu, biasa neneknya bercerita, maknya bercerita. Jadi dia menghasilkan orang yang
rapat dengan sastra. Betul. Jadi kalau orang yang tidak mengalami pengalaman tu, kami tidak sastraik sangat kami. Jadi untuk memahami makna-makna yang mendalam kurang sikit lah. Jadi itu sebenarnya strata masyarakat tu berbeza. Betul. Orang yang mempunyai pemikiran yang tinggi, dia mencapai tahap-tahap tertentu, dan orang yang mungkin tidak begitu mendalam pemahamannya, ada tahap-tahap tertentu. Tapi sama-sama menyumbang kepada perkembangan negara kan. Betul, betul. Jadi apa sebenarnya yang akan mempertingkatkan pencapaian kemajuan bangsa kita tu kemajuan bangsa melalui puisi tu? Tadi kita dah kata anak-anak ialah tunggak harapan bangsa akan datang. Kemudian kita kalau macam dulu, zaman dulu didik kan pesan didiklah anak-anak mengikut zaman ni. Saya tuan, saya bukan dididik oleh orang yang pandai, yang cendekia atau sebagainya. Mak saya berturuh. Tapi mak saya menghafaz semua lagu, gurindam, syair, pantun daripada bapa saudaranya tu. Dia boleh hafaz masa tu. Cerita-cerita rakyat, Mujang Teboyoi, Puteri Lindungan Bulan apa semua tu, dia boleh cakap tentang tu. Dan ini dijadikan didikan semasa kami tolong nuai padi, tolong jemur padi, tolong irik. Irik dulu. Kan? Apa irik tu angin. Apa angin tu jemur, tumbuk menggunakan losong kaki. Sampai sekarang, itulah yang dikatakan panduan kami. Tapi pelengkapnya ialah ayah saya membeli surat khabar. Jadi ayah tu tengoklah apa-apa nak didik. Jadi alhamdulillah Allah bagi rezeki, saya masuk pula jadi jadi guru. Dan apabila saya ada sedikit pengetahuan, pengalaman ini, inilah yang saya nak kongsi. Melalui karya saya, melalui ada ruang-ruang yang boleh kita maklumkan bahawa pendidikan itu makin meningkat. Ya, sebab warisan bangsa kita tak hendak makin pudar. Makin diingati, makin disemarakkan. Dan kedua, makin teknologi itu canggih, makin kita nak kaut balik ataupun nak personal keindahan kecintaan membaca tu ada. Bukan hanya mata nak baca teks ataupun itulah Facebook. Saya tersentuh tentang bahawa budaya dan kisah ataupun cara pendidikan anak-anak yang Puan Kak Mahia lalui itu pada satu peringkat menghasilkan Kak Mahia, seorang pendidik yang telah mencapai tahap yang tertinggi pada pandangan saya, pandangan masyarakat dan pandangan negara. Tapi pada ketika ini, pada zaman ini, ketika zaman canggih ini, kanak-kanak tidak lagi didedahkan dengan puisi tradisi, cerita hikayat, dan saya dapat maklumat terbaru kini kanak-kanak yang berusia 10 tahun tidak mahu menyentuh buku. Dan kerana mereka atas kesilapan kita sebagai ibu bapa jugalah mendedahkan mereka pada peringkat usia awal dengan teknologi baru ni, sampai akhirnya menyebabkan mereka enggan membaca, cuma melihat kepada skrin telefon. Jadi apakah agaknya masa depan puisi sebagai suatu wadah pendidikan kanak-kanak bila kita menghadapi cabaran yang sebegitu besar ni? Ya, Tuan Gus, ini soalan yang untuk soalan bonus, soalan beras tinggi. Tapi sebelum tu saya ingin ulang. Pada saya ada W, wajah puisi. Tak habis lagi tadi. Belum ada. WEP kan? Ada. E, apa dia tadi? E tadi erti. Minta maaf. Dan yang ketiga, P. P itu proses pemerolehan puisi, proses penghayatan puisi, penganalisisan puisi, dan proses penyampaian puisi. Perolehan. Proses macam mana kita nak dapat. Okey, lagi satu. Penghayatan, penganalisisan,
penganalisisan. Okay. Lepas tu proses penyampaian. Ini kepada pendidik atau kepada anak-anak? Saya ambil hitung panjang semua. Sebab kalau untuk orang dewasa kan puisi itu digunakan masa adat meminang. Okey. Pantun-pantun tu. Tu. Kanak-kanak cuba tengok. Oh amai tu ataupun timang tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi. Dah pandai baca kitab. Tak tahu kenapa kita dulu lancar. Walaupun kata saya tadi tak pernah mengalami itu, tapi pantun tu berlegar dalam persekitaran saya. Saya tak pernah belajar secara terus. Maksudnya kawan-kawan saya ketika usia yang sama menyanyikan lagu yang sama. Betul. Saya tak tahu siapa yang mengajar, tapi itu berdengung di kepala dan bila Kak Maya sebut, saya terus automatik. Kenapa kita masih ingat? Sebab puisi tu dia tadi cantik dah, perkataan tu cantik, sebutannya cantik, melodinya cantik, nak analisis tu cantik, maknanya bukan sebuah barang. Kita kena berfikir. Kita pula berfikir cara kritis dan kreatif. Lepas tu saya tak sentuhlah pemolehan. Dia tu lah kena ibu bapa atau sesiapa pun kenalah belajar. Tak banyak sikit. Baca buku-buku dan sebagainya. Pemolehan, menganalisisan tu mungkin untuk apa? Pengkritik dan sebagainya. Tapi yang saya nak sentuh kali ni tuan tentang penyampaian. Sebab saya pilih puisi, penyampaian puisi itu tak sama macam kita baca cerpen. Satu hari Abu terjumpa seekor ular. Memang ada unsur-unsur emosi dan sebagainya kan. Tapi puisi tak lagi hebat. Setiap aksara tu disebut dengan getaran jiwa dan fikiran. Ini penyampaian. Tak ada, kita ambil yang pasal yang mudah-mudah yang untuk anak-anak kita tadi. Timang tinggi. Tak boleh timang tinggi tak mau. Tak mau dia kan? Tak cakap di puisi. Tak, dia tak sampai maksudnya. Sebab gemanya tak betul kan. Getaran tu tak dapat. Tapi sebenarnya kalau kita selidiki, ibu-ibu bukan semua yang pandai menyanyi. Tapi nyanyian ibu itulah yang melekat kat kepala kan? Sebabnya ibu peroleh daripada nenek. Nenek peroleh pada keturunan yang awal-awal tu. Dan inilah yang kita kekalkan. Supaya kita selongkar daripada puisi, daripada setiap aksara puisi itu, warisan itu kita teruskan sampai dapat dimanfaatkan oleh generasi akan datang. InsyaAllah. Jadi dari segi penyampaian tu, kalau pantun kita baca secara pantun. Sebab pantun tu ada dua pemayang, dan bagailah. Kalau syair pula 4 bagi sama, junjung dan sebagainya. Berbeza. Kalau guru indah bukan macam mana. Yang tentang puisi ni, ada tuan nak tanya ke atau saya tanya? Tentang ini saya dah timbulkan sebab dalam pendidikan di peringkat kajian tinggi dan sebagainya ada satu istilah yang telah digubal. Digubal oleh sastrawan negara Datuk Rahman Syari. Masa tu tahun akhir 80-an dan 90-an saya terlibat dengan beliau dalam puisi artistik Universiti Melaya dan MPRM. Lepas tu ataupun dipanggil Mestamu. Apa tu Mestamu? Itulah apalah apanya kan, menatang ke bintang ke. Mestamu macam nama Jepun ni, Mestamu. Mestamu ialah melodi puisi tanpa alat muzik. Melodi puisi tanpa alat muzik. Akronim daripada melodi puisi tanpa alat muzik itu terhasil perkataan Mestamu tu yang saya perjuangkan hingga kini. Saya sebenarnya biasa mendengar perkataan Mestamu ni dan saya sejak terlibat dengan Persatuan Penulis ni memang saya dengar perkataan Mestamu ni dari Puan Mahia seorang je. Kemana saya pergi kat Malaysia ni tak ada orang sebut kecuali Puan Mahia, Kak Mahia. Jadi memang saya telah melalui siri-siri ceramah Kak Maya dan saya sangat tertarik. Tapi untuk audien podcast kita ni, cubalah Kak Maya terangkan apa dia Mestamu tu. Disebut Mestamu itu maknanya melodi, diberi melodi. Kita tak nyanyikan. Kalau kita kata kita melagukan, menyanyikan,
dia ada nota muziknya. Kalau kita kata puisi yang dilagukan tu puisi-puisi yang terkenal macam Kopratasa kan, ada kan gitar, ada lagi band kita kan. macam tapi ini tak ada. Kita ikut melodi seperti message dalam puisi tersebut, seperti yang sesuai dengan temanya, dengan moodnya, dengan nadanya, dan tak payah alat muzik. Kemungkinan kita boleh guna petik jari tepuk tangan ataupun cukuplah aksi-aksi yang kita ada, yang Allah bagi pada kita. Dan apabila kita buat mestamo tu, tak mesti nak bersiap-siap dengan perkakasan muzik sebagainya. Kalau dah masuk muzik, semua orang tu je pakai gendang aja kan. Macamnya kawan saya ada yang dari Pahang tu ya, Datuk Arifin Said. Angin itu dah kira bukan mestamo. Okey. Ada alatnya. Sebab ada dengan alat muzik. Okey. Tapi ini bebas. Mengapa mestamo yang indah dan diberi kebebasan pada kanak-kanak? Dia boleh lebih menghayati. Betul. Tiap perkataan yang ditutur tu, dia dapat dengar sendiri. Dia fikir sendiri. Kemudian dia lafazkan yang lebih baik, boleh dia kongsi dengan orang lain. Betul. Seperti zaman saya kecil-kecil dulu, saya tak tahu apa itu pantun. Tapi Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung naik bercabang 3 tu dah jadi bahasan lidah. Kami tak faham maksudnya. Tapi bila kita pergi ke Riau, baru kita tahu ada gunung naik tu. Betul. Memang bercabang 3 kan. Jadi pendidikan puisi secara tak langsung ni membuka dunia luas kepada lebih kita. Lebih luas. Itu je jadi erti tadi. Dia itu erti WEP tadi erti kan. Dia bukan sembarang-barang disebut, bukan sembarang. Dia tak ada cakap yang takluk-takluk. Sebab dalam puisi tadi kita kata kata itu indah. Makna selain maknanya yang tersurat, yang tersirat indah. Perkataan yang dipilih yang terindah. Bunyi asonansi aliterasinya berima-rima. Jadi dan disambungkan dengan apa tadi cerita Pulau Pandan tadi. Orang zaman dulu dia mewariskan pada kita. Kita kaji baru kita sedar. Sebab masa tu kita kanak-kanak lagi pun kan. Jadi itu yang kalau boleh semua ya tuan-puan, kalau kita dapat, saya ingat semua orang ada kesempatan. Kadang-kadang saya terdengar juga ya orang-orang berbaya saya ni sambil je katalah mendudukkan anak ataupun menengok TV tu anggut-anggut la saya sudah lapar. Dia beritahu isterinya kan. Itu jenis mestamo juga sebabnya secara tak langsung meluahkan. Menyatakan dalam kata-kata yang mudah. Dan dia boleh faham dan orang lain boleh faham. Tapi tak ada muzik. Muzik. Jadi satu sudut yang saya tersentuh tentang mestamo ni ialah tentang pemilihan kata-kata yang indah dan baik. Bererti dan mulia lah. Betul. Kan? Santun. Jadi, santun yang mewakili nilai-nilai baik dalam masyarakat kita yang kita nak turunkan atau resapkan kepada anak-anak. Betul. Apa jadi kalau misalnya puisi yang telah mendominasi masyarakat kita sekarang, yang tidak lagi mempunyai nilai-nilai yang kita sanjungi, dinyanyikan oleh ibu bapa yang mungkin tidak punya kesedaran, dan diserapkan kepada anak-anak. Jadi macam mana kalau kita gunakan tajuk perbincangan kita puisi sebagai wadah pendidikan kanak-kanak, adakah suatu mekanisme yang dapat kita gunakan untuk menghalang perkara yang tidak baik ini? Yang tidak baik tu cepat atau mudah merebak. Tapi sangat sukar untuk dibentras. Tetapi ada usaha untuk mengurangkan. Itu yang saya kata tadi. Semua golongan dewasa kena cari ilmu. Orang yang tahu kena maklumkan pada yang kurang tahu. Dalam majlis-majlis apa pun, misalnya sastra, majlis diskusi, majlis deklamasi saja, masukkan juga pendidikan untuk anak-anak ini. Termasuklah mestamo. Okey.
kita dah bincangkan tentang Masa Temu dan saya rasa saya fahamlah tujuan dan beberapa sikit kaedahnya. Kita nak dengar lah macam mana kaedah Masa Temu ni sebenarnya bagaimana kan. Saya dah biasa dengar lah, tapi nak untuk para pengunjung dan para penonton podcast kita ni, persilakan. Baik, Maya, saya beri contoh ya, tapi saya mohon jasa baik tuan juga. Sebab yang eloknya sebelum kita mensamakan puisi tu, kita baca dulu. Supaya penghayatan pembacaan itu ada. Ni contoh. Jadi saya lah kena baca ni. Menumbuk padi. Tum tak tak tum tum, irama lesung. Tum tak tak tum tum, tinggi rendah beralun. Tum tak tak tum tum, bunyinya berdengung. Tum tak tak tum tum, riuh sekampung. Tum tak tak tum tum, nenek menumbuk padi. Tum tak tak tum tum, kemudian ditampi. Tum tak tak tum tum, beras daripada padi. Tum tak tak tum tum, beras menjadi nasi. Okey, terima kasih. Ni gemuruh tepukan pada penonton. Terima kasih. Tuan tengok ya Tuan. Tadi kita dah kata wajahnya. Cantik kan? Cantik lah. Tak semua pada ada macam satu paragraf aja kan. Kemudian isinya, ertinya. Dapat tak, ada tak ilmunya? Ada tak kemahirannya? Ada tak nilai murni dalam ni? Ada. Saya perhatikan proses memproses padi menjadi beras. Alhamdulillah, bagus. Ada teknik. Budak pintar. Betul. Ya. Ada ilmunya. Ada langkah-langkah dia. Ada ilmunya. Okay. Lagi satu, nilai murninya. Apa dia? Nilai murni lain. Nilai murninya. Ni. Perbuatan nenek tu. Nenek tu sangat kasih akan keluarganya. Dia masih daya lagi menanti padi untuk keluarga. Untuk beras. Jadi kan dah lengkap dah situ. Kemudian sebab ini puisi kanak-kanak, saya masukkan unsur onomatopoeia. Bunyi perkataan tetapi tak ada makna. Bunyi itu ikut alam. Misalnya kalau kucing miau miau. Bunyi burung cium-cium. Apa tak kisahlah kan. Ini bunyi ketuk padi, antan padi. Okey. Ini yang mahal ni kena bayar ya. Tak apalah. Ni menunjukkan Masa Temu yang wajahnya ada, ertinya ada dan penyampaiannya amat unggul, amat unik. Tarik nafas. Menumbuk padi. Tum tatak tum tum, irama lesung. Tum tatak tum tum, tinggi rendah beralun. Tum tatak tum tum, bunyinya berdengung. Tum tatak tum tum, riuh sekampung. Tum tatak tum tum, nenek menumbuk padi. Tum tatak tum tum, kemudian ditampi. Tum tatak tum tum, beras daripada padi. Tum tatak tum tum, beras menjadi nasi. Terus makan. Dimasak dan dimakan. Itu satu contoh yang saya fikir gabungan semua yang menunjukkan nilai murni keluarga. Saya sebab tadi berapa Masa Temu nak buat ni? Tak. Rupanya masa menceburui kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat mendengar tentang lanjutan daripada puisi sebagai wadah pendidikan kanak-kanak, ialah kaedah Masa Temu yang diperkenalkan dan yang dijayakan oleh Puan Maya Muhammad Yassin, dan seterusnya sebelum kita berpisah. Saya sampai sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih kerana menonton dan semoga perkongsian yang sekelumit ini dapat disebarluaskan
Dan untuk ini, untuk sesi saya tutup dengan terima kasih. Ya, silakan. Ya, ni terima kasih dalam Ayahku Pulang Dewan Bahasa. Apa dalam saku wang 10 sen, hendak beli apa? Beli aiskrim. Apa di bahu? Sebuah beg sandang. Apa isinya? Buku untuk kawan. Terima kasih daun keladi, bilakah boleh berpantun lagi? Terima kasih daun keladi, bilakah boleh berpantun lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendengar dan para pengunjung Pesta Buku Antarabangsa KL, dan dengan itu kita mengucapkan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.